baguslah dapat semua dapat membantu kita yang tak cukup duit kan. Boleh untuk bulan Ramadan, nyambut bulan Ramadan. Dipermudahkan semua urusan. Saya bersyukurlah kerana dapat bantuan 100 hari ini. Jadi pada pandangan saya kan, kalau dapat benda ini diteruskanlah, meringankan beban hidup dalam rumah tangga. Itu je lah. Terima kasih untuk sudi bagi kita RM100 ni, sebab kita pun boleh beli barang, sudi beli beras, apa yang kita mampu nak pakai benda-benda ni lah. Terima kasih lah. Syukur kita dapat duit ni tau. Saya bangga jadi orang Malaysia kat sini. Baguslah kalau kita orang Islam, alhamdulillah lah dibantu kan. Sebab belanja nak raya lagi, beli kuih sebelum raya Cina ni kan barang nak naik. Jadi tu barangnya kan kadang-kadang naik sikit kan. So dapatlah bantu kita beli kan, betul tak? Raya kan. Beli yang apa yang patutlah tambah-tambah 100 tu kan. Kalau boleh teruskan. Kalau boleh teruskan kan. Bagi kita yang orang warga emas ni memang memerlukanlah duit tu kan. Sebab apa? Dapat beli beras, dapat beli barang-barang keperluan dah kat rumah. Minyak, kan? Minyak kan mahal. So, dapatlah beli sikit-sikit yang 5 kilo. Beras yang mahal sikit kan. Kalau tak kita pakai beras yang murah je. Give us for this Sarah 100 for every family's persons. Then since now is a Chinese New Year, this $100 is very good for us to buy some New Year gift. Buy orange food lah, everything. Very thank you our government.